Bismillahirrahmanirrahim. Sambung bacaan buku Perangai Bergantung pada Diri Sendiri, edisi khas dengan pengenalan oleh Profesor Emeritus Asmah Haji Omar. Buku karangan Pendeta Za'bah, dikarang sekitar tahun 1929. Siri yang ke-8, muka surat 14. Adapun ajaran berkenaan dengan syafaat Nabi memang ada tersebut dalam beberapa banyak hadis. Tetapi nyatalah iaitu sekaliannya dimaksudkan bagi memberi harapan kepada orang yang tiada harapan lagi daripada dirinya sendiri. Orang yang memang jatuh darjat kebolehannya tak kalah hidup di dunia ini dan tiada upaya berusaha sendiri menaikkan dirinya dengan amal dan tenaganya sendiri, hanya terpaksa menadah berharapkan pertolongan orang lain sahaja. Kejadian yang demikian memang ada berlaku pada sesetengah manusia dalam hal ehwal kehidupan dunia ini pun. Maka begitulah juga boleh terjadi dalam hal ehwal kehidupan di akhirat. Dalam kehidupan di dunia ini ada didapati orang yang tidak tahu bergantung kepada kudrat kebolehan dirinya sendiri. Dan ada pula orang yang sengaja suka menjadi kutu di atas kepala, bergantungkan hidupnya kepada kelimpahan dan kemurahan orang lain sahaja yang lebih daripada dirinya. Tetapi sesetengah orang yang demikian ialah sebenarnya tiada mempunyai daya upaya sendiri lagi, hanya terpaksa bergantung kepada rahmat dan pertolongan orang yang mampu memberikan pertolongan. Maka demikianlah juga pada masa penghakiman Tuhan di akhirat. Dan bagi orang yang demikianlah dimaksudkan kemungkinan Nabi SAW memberi syafaat itu jika ada syarat-syarat yang melayakkan mereka mendapat syafaat. Akan tetapi jika semuanya orang Islam hendak jadi begitu, hendak masuk syurga dengan jalan syafaat dan permohonan Rasulullah SAW sahaja menolongnya, bukan dengan jalan amal sendiri atau dengan jalan kelayakan sendiri dari sebab amalnya itu, nescaya tentulah akan memberi malu yang besar kepada Rasulullah SAW hendak memohon ke hadrat Tuhan. Kerana jika demikian, maka bermaknalah buat orang-orang umatnya bangsat belaka, tiada mempunyai amal dan kelayakan sendiri. Tidakkah menjadi aib jika semua atau kebanyakan mereka itu hendak disyafaatkan belaka? Ia ini diminta beri pelepasan percuma sahaja, bukan sebab kelayakan dan amal mereka sendiri, hanya sebab mereka itu umatnya. Firman Tuhan kepadanya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqizu man finnar. Apa? Adakah engkau maksudkan orang yang telah terhak kepadanya kena hukum seksa itu? Adakah engkau hendak menyelamatkan, melepaskan orang yang dalam neraka? Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 19. Dan firman-Nya lagi, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Artinya, katakanlah hai Muhammad, kepada Allah sahaja terpunya segala syafaat semuanya. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 44. Iktikad berharapkan pelepasan dan keselamatan akhirat dengan menerusi penebusan dan pertolongan daripada orang lain sahaja. Ini ialah iktikad yang terutama diajar oleh beberapa fahaman lain
sebagai ajaran agama mereka. Mereka beriktikad bahawa pemimpin mereka yang dikatakan telah dizahirkan ke dunia dengan rupa manusia dan kemudian dibunuh oleh musuhnya adalah mereka penebus dosa segala orang yang beriman akan dia. Kesimpulannya, menurut ajaran Islam, tiap-tiap seorang diwajibkan beramal, bekerja, berusaha dan berjuang, iaitu berjihad sendiri dengan segala kebolehan dan tenaganya jika hendak mendapatkan kejayaan baik di dunia atau akhirat. Maka yang demikian itulah artinya bergantung kepada diri sendiri dan tidak berharap kepada pertolongan orang. Bab kedua, kekurangan kita dalam sifat ini. Kaum kita, ini dimaksudkan oleh Za'bar, orang Melayu, pada keseluruhannya masih sangat kekurangan tentang sifat kuat berusaha, bekerja dan berbuat sendiri sesuatu kewajipan dengan penuh percaya akan kebolehan sendiri, bersamaan tentang hal-hal dunia dan hal-hal agama. Pada hampir-hampir semua perkara yang agak berat sedikit, kita masih suka berharap, bahkan berkehendak kewajipan-kewajipan kita itu dikerjakan atau ditolong buat oleh pihak yang berkuasa dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita sendiri suka merasa dan mengaku diri kita lemah, tiada berdaya upaya berbuatnya atau menyempurnakannya. Tetapi tentang balasan atau faedah keuntungan pada segala perkara yang baik, kita selalu berkehendak penuh dapat kepada diri kita. Tentang balasan perkara yang tidak baik kerana kekurangan dan taksir, iaitu lalai kita, maka seboleh-bolehnya kita hendak mengelak, tidak mau mengaku atau menerimanya. Padahal Tuhan telah menetapkan bahawa tiap-tiap diri akan menerima balasan baik atau tiada baik hanyalah kerana apa-apa yang diri itu sendiri telah kerjakan daripada baik atau jahat. Dan ketetapan ini bersamaan terpakainya baik pun untuk kehidupan dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat. Firman Tuhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Artinya, kemudian disempurnakan balasan yang telah dijanjikan bagi tiap-tiap diri masing-masing kerana apa-apa yang telah ia masing-masing itu telah usahakan sendiri. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 281. Dan firmannya lagi, wa uffiyat kullu nafsin ma 'amilat. Artinya, dan tiap-tiap diri masing-masing telah disempurnakan janji balasannya kerana apa yang ia sendiri telah kerjakan. Surah Az-Zumar, surah 39, ayat 70. Dan pada tempat lain firman Tuhan lagi, walikullin darajatum mimma amilu. Artinya, dan bagi sekaliannya tiap-tiap orang adalah tingkat-tingkat balasan berikut daripada apa yang telah dikerjakan mereka sendiri. Surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat 19. Ayat-ayat semua ini banyak didapati di dalam Al-Quran. Tetapi tiga yang telah diberi ini memadailah bagi menunjukkan bahawa tiap-tiap diri itu disempurnakan balasannya yang telah dijanjikan hanyalah kerana apa-apa yang ia sendiri telah kerjakan, bukan kerana apa yang orang lain telah kerjakan. Ya, bukan kerana sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Sama ada dikerjakan oleh orang lain itu ditujukan untuk dia, yang ini sebagai ganti daripada dirinya sendiri mengerjakannya, atau tidak ditujukan baginya demikian itu. Pendeknya, menurut mafhum ayat-ayat ini, tiap-tiap orang adalah dikehendakkan dirinya sendiri mengerjakan amalan-amalan yang baik, barulah disempurnakan baginya balasan kejayaan. Demikian pula
hendaklah dirinya sendiri juga tidak mengerjakan amal-amal yang jahat, baru ia dikenakan balasan seksa yang sepadan, seimbang dengan kejahatan itu. Maka tidaklah aci jika orang lain berbuat baik kerananya dan dirinya sendiri tidak mengerjakannya, malahan sebaliknya berbuat jahat pula. Tidaklah aci yang demikian itu bagi memberi dia kelayakan menerima balasan baik itu. Begitu pula tidak terupa patut pada hukum keadilan jika orang lain berbuat jahat atau taksir kerananya lalai, kemudian dia pula yang menerima balasan perbuatan itu, kecuali jika ia betul-betul bersahabat di dalam pekerjaan itu. Sekian, kita akan sambung di lain masa dan tempat. Al-Fatihah untuk Pendeta Zakbar.